bin Abbas radhiyallahu anhuma menghafal Al-Quran ketika masih kecil. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sendiri berkata, "Tanyalah saya tentang tafsir Al-Quran. Saya telah menghafal seluruh Al-Quran sejak kecil lagi." Dalam hadis yang lain, beliau berkata, "Semasa berumur 10 tahun lagi, saya telah menghafal bahagian terakhir daripada Al-Quran." Keterangan, pengajian pada masa itu tidaklah sama dengan pengajian kita pada zaman ini, terutamanya untuk mereka yang tidak berbahasa Arab. Sebaliknya, apa-apa yang mereka pelajari ialah bersama dengan tafsir. Oleh sebab itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ialah seorang imam dalam bidang tafsir. Tiada orang yang meriwayatkan hadis mengenai tafsir sebanyak yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Perkara yang dihafal ketika kanak-kanak biasanya akan kekal dalam ingatan. Oleh sebab itu juga, begitu banyak hadis berkenaan tafsir telah diriwayatkan oleh beliau tidak sebagaimana yang ditafsirkan oleh orang lain. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, penafsir Al-Quran yang paling baik ialah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hadrat Abu Abdul Rahman radhiyallahu anhu berkata, para sahabat radhiyallahu anhum yang mengajarkan kepada kami Al-Quran menerangkan bahawa para sahabat akan belajar 10 ayat Al-Quran daripada Nabi Muhammad SAW. Selepas itu, mereka tidak akan belajar 10 ayat yang lain lagi selagi ilmu dan amal belum selari dengan 10 ayat yang pertama. Rasulullah SAW telah wafat ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas berumur 13 tahun. Tahap penguasaan ilmu hadis dan Al-Quran yang beliau miliki dalam umur yang begitu muda ialah sebenarnya satu keramat yang nyata dan patut dikagumi. Beliau ialah seorang imam tafsir. Sahabat yang besar-besar pun akan bertanya kepadanya tentang tafsir. Ini ialah hasil daripada doa Nabi Muhammad SAW. Pada suatu masa Rasulullah SAW telah beristinja. Apabila baginda Nabi Muhammad SAW keluar, satu bekas air telah diletakkan di situ. Baginda SAW bertanya, siapakah yang telah meletakkan bekas ini di sini? Baginda SAW diberitahu bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas lah yang telah meletakkan bekas itu. Rasulullah SAW begitu gembira dengan khidmatnya itu. Lalu baginda SAW berdoa supaya Allah mengurniakannya kefahaman agama dan pengertian kitab Allah. Seterusnya, pada ketika yang lain Rasulullah SAW sedang bersolat sunnah. Beliau juga telah mengikut baginda SAW dengan berdiri di belakang. Lalu baginda SAW menarik beliau ke sisi baginda SAW. Sekiranya hanya ada seorang makmum dalam solat berjemaah, makmum itu hendaklah berdiri di sebelah imam. Semasa Rasulullah SAW sibuk dalam solatnya, beliau telah undur kembali ke belakang sedikit. Setelah selesai solat, baginda SAW pun menyoalnya. Lalu beliau menjawab, Tuan ialah Rasulullah,
bagaimana mungkin saya berdiri bersama-sama Tuhan? Oleh sebab itu, baginda sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan pertambahan ilmu dan kefahaman